Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin, peristiwa Tatal dan Menara Kepala Budak. Anda tahu tak, dalam sejarah, peperangan tu tak semestinya bermula dengan pedang. Kadang-kadang, ia bermula dengan satu penghinaan yang cukup licik. Hari ini, kita akan selami satu kisah legenda tentang macam mana sebentuk hadiah yang nampak biasa-biasa je boleh buat seorang raja tu murka sampai cetuskan perang besar antara dua kerajaan purba. Cuba bayangkan sekejap, katakanlah anda ni pemerintah sebuah kerajaan yang maju, makmur, tapi ada satu kuasa besar kat sebelah tu tak puas hati sebab anda tak tunduk pada dia. Lepas tu dia hantar satu hadiah, tapi sebenarnya hadiah tu menghina anda secara halus. Jadi apa anda nak buat? Macam mana nak balas? Dalam cerita ni kita akan tengok jawapannya bukan dengan kata-kata, tapi dengan satu tindakan yang jauh lebih berani. Okey, jom kita kenal dulu siapa pemain utama dalam cerita ni. Di satu penjuru, kita ada Empayar Majapahit. Ini bukan calang-calang. Ni kuasa gegasi yang pegang hampir seluruh Jawa, malah Nusantara. Dan di penjuru lagi satu, kita ada Kerajaan Singapura. Sebuah kota pelabuhan yang tengah naik, yang bangga dengan kemerdekaan dia dan paling penting, tak nak bayar ufti. Nampak tak? Memang dah macam tunggu masa je nak bertembung. Jadi cerita dia bermula bila Betara Majapahit, pemerintah empire tu, terdengar pasal Singapura. Dia dengar pasal kemasyhuran Singapura dan lagi-lagi pasal raja dia yang tak nak tunduk. Rasa tercabarlah kan? Jadi, baginda pun putuskan untuk hantar satu mesej. Tapi, bukan surat rasmi. Mesej tu dihantar dalam bentuk sebengkus hadiah. Hadiah ni pula datang sekali dengan satu pesanan. Ayat dia, kalau dengar sekali lalu, macam pujian. Lebih kurang bunyinya, lihatlah wahai Mamanda, betapa pandainya tukang-tukang dari Jawa mengukir. Kan? Macam nak tunjuk skill je kan? Tapi, jangan tertipu. Di sebalik ayat manis tu, ada makna lain yang sangat-sangat mendalam. Dan inilah hadiahnya. Cuba bayangkan, sekeping tatal kayu, tapi bukan tatal biasa. Ia ditarah, bukan main halus lagi, sampai panjangnya 7 depa. Nipis macam kertas, lepas tu digulung cantik jadi satu gegelung. Memang nampak mengagumkanlah hasil kerja tangan dia. Tapi bentuknya tu, itulah kuncinya. Jadi, betulkah ini cuma hadiah nak tunjuk hebatnya tukang ukir Jawa atau ada benda lain? Sesuatu yang lebih sinis, lebih menghina, yang tersembunyi di sebalik seni ukiran yang halus tu. Apa pendapat anda? Nah, inilah jawapannya. Gulungan tatal kayu tu sebenarnya dibentuk macam subang. Subang ni kan anting-anting. Jadi, mesej dia sebenarnya jelas sangat. Betara Majapahit seolah-olah nak cakap, pemerintah dan rakyat Singapura ni lembik, macam perempuan. Dalam dunia diplomasi zaman tu, ini bukan main-main punya ejekan. Ini cabaran terus kepada maruah dan kuasa mereka. Tapi, Raja Singapura masa tu, Paduka Seri Pikramawira, dia bukan calang-calang orang. Dia tak naif. Bila dia nampak aja hadiah tu, dia terus senyum. Dia faham sangat sindiran tu. Dalam hati dia mungkin cakap, amboi, Majapahit ni pandai rendah betul pada kita sampai kirim subang. Tapi baginda tak melenting, tak gentar pun. Sebaliknya, baginda dah mula rancang satu balasan yang confirm akan buat Majapahit terkejut. Dan balasan dari Singapura ni bukan dengan kata-kata. Raja panggil tukang dia yang paling hebat. Nama dia Pawang Antan. Baginda bagi satu tugasan yang bunyinya macam mustahil. Bayangkan, baginda suruh Pawang Antan ni cukur kepala seorang budak lelaki, budak kecil tau. Cukur guna apa? Bukan pisau cukur, tapi guna beliung, sejenis kapak yang berat tu. Dan syaratnya, kepala budak tu mesti licin, tak boleh ada luka atau calas sikit pun. Kalau gagal, nyawa Pawang Antan sendiri jadi galang gantinya. Gila kan? Jadi, depan mata utusan Majapahit tu, Pawang Antan pun mulakan tugas dia. Dengan skill yang memang luar biasa, dia gerakkan beliung berat tu dekat sekeliling kepala budak kecil tu. Dan inilah part yang paling tak masuk akal. Masa kapak tajam tu lalu atas kulit kepala dia, budak tu boleh pula tertidur. Lena pula tu atas ribau mak dia. Betapa halusnya kerja Pawang Antan. Hasilnya, sempurna. Kepala budak tu licin berkilat. Bukan setakat tak ada luka, calas sikit pun tak ada. Utusan dari Majapahit yang tengok semua tu terus terdiam, terpaku, terpegun dengan skill yang baru dia nampak depan mata. Singapura dah buktikan mereka bukan biasa-biasa,
tanpa perlu cakap sepatah pun. Jadi, apa hadiah balasan dari Singapura? Surat? Emas? Tak. Paduka Seri Pikramawira hantar balik beliung yang sama, beliung yang digunakan untuk cukur kepala budak tu. Simboliknya sangat kuat kan? Mesej dia jelas. Kalau tukang kami boleh buat kerja sehalus ini, guna kapak berat atas kepala budak, bayangkan apa kami boleh buat pada kepala musuh kami. Bila utusan tu balik ke Majapahit dan tunjukkan beliung tu pada Betara, baginda terus faham, terus get message tu. Sindiran halus dia dah dibalas dengan satu ancaman yang terang-terang. Apa lagi? Mengamuklah baginda. Sambil marah-marah, baginda campak beliung tu sambil bertitah. Dia ingat kepala aku ke yang dia nak cukur dengan beliung ni? Nampak tak? Penghinaan yang dia mula sekarang dah berbalik pada diri dia sendiri. Maruah dia sebagai pemerintah Empayar Gergasi dah tercabar teruk. Dah tak ada masa untuk diplomasi. Benda dah jadi serius. Disebabkan marah dan malu, Betara Majapahit terus bagi arahan. Siapkan tentera. Tujuannya? Satu je, serang dan tawan Singapura. Permainan sindir menyilil dah bertukar jadi perang betul. Dan Majapahit bukan hantar tentera biasa-biasa. Dia kerahkan satu armada yang besar gila. Lebih 180 buah jong, itu kapal perang utama tau. Diiringi beratus-ratus lagi kapal kecil. Memang satu angkatan yang dibina untuk gertak dan tawan sesiapa saja. Tapi Singapura dah bersedia. Bila je dapat berita serangan akan datang, Paduka Seri Pikramawira terus arahkan tentera laut dia siap sedia. Ada 400 buah kapal tengah tunggu sedia nak pertahankan negara. Walaupun kerajaan dia kecil, Singapura takkan mengalah macam tu je. Dan akhirnya, armada Majapahit pun sampai. Peperangan terus meletus. Bayangkan, 3 hari 3 malam, non-stop. Lautan jadi huru-hara, penuh dengan sorakan perang, bunyi kapal berlanggar, satu pertempuran epik yang akan tentukan nasib Singapura. Kalau ikut atas kertas, Majapahit sepatutnya menang senang-senang. Tapi ini perang di laut. Cerita dia lain. Orang Majapahit ni memang handal kat darat. Tapi kat laut, diorang agak kekok sikit. Tentera Singapura pula, diorang ni pakar laut. Setiap lembing, setiap batu yang diorang baling, kena sasaran. Habis rosak kapal-kapal Majapahit, kelasi dia pun kelam kabut. Akhirnya, kuasa besar tu terpaksa angkat bendera putih dan undur diri. Jadi, jom kita imbas balik. Semuanya bermula dengan satu hadiah, subang kayu yang menghina. Lepas tu, dibalas dengan satu demonstrasi skill yang gila, cukur kepala budak guna kapak. Kemudian, ancaman dihantar balik guna kapak yang sama. Benda ni cetuskan perang besar dan akhirnya Singapura yang menang dan berjaya pertahankan maruah mereka. Selepas semua tu, kehidupan kat Singapura pun berjalan macam biasa. Beberapa lama lepas tu, Paduka Seri Pikramawira, raja yang bijak dan berani ni, mangkat. Tahta pun diserahkan kepada putera baginda, Raja Muda, yang kemudiannya memakai gelaran Ratna Wikrama. Maka, bermulalah satu era baru untuk kerajaan Singapura. Kisah ni tinggalkan kita dengan satu soalan yang menarik untuk difikirkan, kan? Dalam permainan kuasa antara kerajaan, bila agaknya satu simbol macam subang atau beliung dalam cerita ni boleh jadi lebih bahaya dan lebih berkuasa daripada sebilah pedang. Satu pengajaran yang tak lapuk dari zaman tentang macam mana maruah, simbol dan kebanggaan boleh mengubah terus hala tuju sejarah.